Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Tunnel Biz Studio. Okay, kali ini aku nak kongsi dengan kawan semua pada peminat-peminat komik dan pada pelukis-pelukis ataupun penulis-penulis komik yang berminat nak pasarkan ataupun jual komik secara sendiri. Okay, independent ataupun anda baru nak nak jual anda punya komik, tak tahu di mana. Okey, aku tunjukkan platform yang kami sediakan untuk anda sebagai self publisher ataupun publish sendiri komik anda secara atas talian. Okey, terutamanya kami dalam proses nak buat aplikasi e-book dengan support Android dan juga iPhone. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan macam mana untuk publish di situ dengan laman web comicstudio.com. Okey, pertamanya anda kena daftar sebagai publisher. Okey, publisher. Kemudian anda akan nampak publisher punya user interface lah. Okey, ini adalah bentuknya. Okey, kalau anda masuk melalui web. Okey, anda boleh macam ni, anda boleh buat komik lah dengan ada tools dia. Selain itu, anda boleh support AI. Tapi yang kali ini aku nak kongsikan tentang komik yang anda buat sendiri dan anda nak publish. Okey, anda pergi kepada sale komik, jual komik. So, anda boleh pilih jual komik atau Englishnya sale komik. Seterusnya klik butang sale dan anda bagi nama komik anda. Okey, kemudian ringkasan, kemudian bahasa, ini penting. Okey, kalau komik anda dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, okey, anda letakkan dalam bahasa Malaysia. So, harga ikut sisi koin. Okey, harga ni satu sisi koin tu harga dia dalam, kalau tukar ringgit, dalam RM1. So, user akan bayar dalam sisi koin dan anda akan boleh withdraw lah sisi koin tu untuk dapatkan pendapatan. Seterusnya anda upload cover. Okey, cover. Seterusnya PDF file untuk komik anda lah. Dan setujulah, okey, baca dia punya terma dan syarat. Okey, yang penting komik itu hak milik anda lah, bukan hak milik orang lain, bukan hak milik kami. Okey, kami tak ambil apa-apa hak milik dan kami tak akan, harga anda akan dapat 100% daripada jualan. Kami akan charge RM1 ekstra daripada harga jualan saja. Okey, setiap jualan tu kami akan charge RM1 satu ataupun satu sisi koin. Katalah anda jual komik anda RM10, okey, pembeli akan beli dalam harga RM11. So RM1 tu kami akan dapat dan RM10 anda punya. Okey, kami tak ambil hak anda. So anda dapat 100% jualan dengan modal tenaga anda. Okey, ini adalah bentuk. Ini yang buat masa sekarang kita ada dalam bentuk web, tapi akan datang kita ada apps lah, apps yang dalam tunggu kelulusan lah, kelulusan iOS punya dengan Android. Okey, so ini adalah contoh lah, contoh dalam web. Okay, kalau anda contoh dalam web ni, so yang ni harga dia percuma. So interface dia macam ni lah. User tak download ebook tu, tapi mereka membaca secara atas talian dengan apps nanti. So kalau dekat web dia boleh baca macam ni lah kat web, tapi kita ada apps, dia boleh baca dekat tablet, dekat Android phone, dekat iOS phone dengan lebih mudah. So ini adalah cara terbaru, okay, pada penggiat-penggiat komik, pada indie personal indie yang buat komik, tak tahu nak pasar kat mana, nak make some money kan from your creativity, boleh pasarkan dekat comicstudio.com. Yang ini adalah percuma dan anda ambil hasilnya 100%. Okay, jangan lupa share dan share dengan kawan-kawan. Bila anda dah upload, dah jual, anda share kepada peminat anda kepada kawan-kawan anda yang nak beli. So dia boleh beli sini, dia boleh baca di
anda boleh jual di sini dan anda boleh suruh dia baca atau beli di apps yang kami akan lancarkan tak lama lagi. Okey, sekian saja dulu untuk pengkomik semua. Jangan lupa publish anda punya komik di sini, terutamanya indie studio ataupun individu yang mempunyai bakat dan tak tahu mana nak letak atau jual komiknya. Boleh letak di sini. Anda dapat 100% dan kami bantu apa yang kami boleh bantu untuk anda mengembangkan lagi bakat anda dalam menghasilkan komik-komik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.